Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ni aku nak tunjukkan cara macam mana nak servis ataupun nak cuci cooker hood. Okey, cooker hood ataupun kita panggil penyedut asap lah, senang. Okey. So aku punya ni jenama Rubin Box Line. Okey, Rubin Box Line. So cooker hood ni aku pasang sendiri tahun 2019 kot. Okey, tapi masa tu aku tak buat YouTube lagi. Jadi aku tak buatlah video cara pemasangan dia tu. Okey. Tapi dalam video kali ni aku nak sharekan cara macam mana nak servis lah. Okey. So servis ni bagi aku ada dua jenis. Satu servis minor, satu servis major. Okey. So kalau servis major ni dia leceh sikit lah. Sebab apa? Sebab kita nak kena buka blower kat dalam tu nak cuci. Okey. Tapi boleh buat video lain kali lah. Okey, lain kali punya video aku akan tunjukkan cara macam mana nak buat major service lah untuk cuci blower dia. So untuk video kali ni aku nak tunjukkan cara servis minor je lah. Okey, so servis minor ni tak susah mana pun, senang je. Okey, so boleh tengok kat sini lah, dia punya takung minyak pun dah penuh dah. Yang ni pun nak menitik dah minyak. Okey. Jadi bila kita masak asap akan naik ke atas ni. Asap tu dia sekali dengan minyak. Jadi dia akan melekat dekat jaring-jaring besi ni. Lama-kelamaan dia akan turun sikit dan dia akan bertakung dalam ni lah. Dia mesti akan buat takung. Kalau tak buat takung nanti minyak menitik atas tempat masak ni. Orang panggil apa? Cooker hook. Aku tak ingat nama dia. Okey. Okey. So bolehlah korang cuci-cuci lah. Boleh tengok kat situ. Dia punya body dia pun habis berminyak. Okey. So boleh tengok jaring dia ni pun dah hitam. Okey. So nak buka dia senang je. Dia ada 4 saja skru. Okey. Kat mana skru dia? Sini satu. Sini satu. Belakang satu, belakang satu. 4 saja. Okey. So nak servis ni orang perempuan pun boleh buat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi satu je korang kena ingat. Kalau tangan basah, kena hati-hatilah. Dan kalau boleh pakai glove lah. Sebab bila korang buka nanti sini, bibir dia ni tajam lah. Kalau tangan korang basah, korang terpegang ni nanti boleh terbelah jari. Okey, boleh terbelah jari. So kena hati-hati lah kat sini. Okey, jom kita buka. Okey, siap projek kali ni. Cara macam mana nak cuci, nak servis minor lah. Okey, cooker hood jenama Rubin Box Line X. Okey, Assalamualaikum.